Harga EV ni bermula RM60,000? Ya, betul. Sabtu lepas baru je Proton lancarkan EV kedua mereka iaitu eMAS 5. Dan harga dia bawah RM100,000. Booking dengan RM99 je boleh dapat RM500 rebate untuk 5,000 tempat pertama saja. Siap dapat kad NFC Touch 'n Go yang dalam tu ada balance RM100. eMAS 5 ni kereta B segmen RWD hatchback dengan ruang dalam tu macam C segmen. Maksudnya dari luar tu nampak je kecil tapi sebenarnya luas gila kat dalam. Sesuai untuk yang nak bawa family. Ada dua varian. Prime anggaran harga dia dalam RM60,000 dan juga premium dalam RM80,000. Dua-dua varian tu RWD tapi kapasiti bateri, kuasa, jarak perjalanan tu berbeza. Ni saya bagi anggaran je lah. Untuk varian Prime, bateri dia 30.12 kWh, kuasa dia dalam 58 kW bersamaan dengan 78 horsepower. Sekali cas boleh jalan lebih kurang 225 km WLTP. Top speed dia pula 125 km per jam. Untuk premium pula, bateri dia 40.16 kWh, kuasa dia dalam 85 kW bersamaan dengan 114 horsepower. Sekali cas tu boleh pergi sampai 325 km. Top speed dia pula 135 km per jam. eMAS 5 ni macam sesuai untuk city drive yang boleh guna hari-hari tapi jarak perjalanan tu tak jauh sangat. Macam contoh dari rumah ke office, office ke rumah atau untuk hantar anak-anak ke sekolah, EV ni sesuai. Harga bawah RM100,000, dalaman tu luas, road tax untuk EV pun dalam RM30 ke RM60 sahaja. Korang rasa menarik tak eMAS 5 ni?